terkungkung dengan ketakutan untuk menyampaikan pandangan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast Jiwa Siswa. Hari ini kembali semula dengan saya Arif Daniel bersama rakan seperjuangan saya Hasif. Dan hari ini kami bersiar secara langsung daripada Dewan Agung Tuanku Chancellor di UiTM Shah Alam bersempena dengan Makmal dan Dialog Kemenjadian Mahasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan untuk episod kali ini kita akan bincangkan salah satu lonjakan yang penting dalam RPTM sendiri, iaitu lonjakan 6 Ardais Bertanggungjawab. Jadi topik ini berkait rapat dengan penyelidikan universiti dan juga inovasi bagaimana masalah yang diselesaikan oleh mahasiswa dapat memberikan manfaat yang sebenar kepada masyarakat di sekeliling kita. Dan untuk memperbualkan tentang topik berkaitan dengan Ardais pada hari ini, kita telah menjemput our panel, Nur Imanina Syafiqah binti Abdul Ghani, and beliau merupakan Timbalan Setiausaha MPPK 2026 dan juga yang dipertua daripada Universiti Malaysia Sarawak. Unimas. Yang dipertua. Salam perkenalan. Okay, apa perasaan datang podcast kami pada hari ini? Oh, perasaan saya sebenarnya saya teruja sebab kita nak bawakan satu lonjakan daripada RPTM tu sendiri yang kita nak kira macam mana kita nak kupaskan. Kita nak bagi semua mahasiswa kita tahu what is lonjakan ataupun RPTM tu sendiri. Baiklah. So, sebelum kita masuk perbincangan, seperti kita kata tadi, kita nak fokus tentang lonjakan ke-6, iaitu Ardais Bertanggungjawab. So apa maksud Ardais itu sendiri? RDICE. Okay, so Ardais merujuk kepada Research, Development, Innovation, Commercialization and Entrepreneurship, iaitu keseluruhan proses daripada idea penyelidikan sehinggalah menjadi produk bagi penyelesaian yang memberi impak kepada masyarakat. So Hasif, bila cakap pasal Ardais kan, saya teringat tentang satu produk dari UiTM, daripada UiTM. Dr. Azri's Perfume. Tahu tak? Tahu betul. Yang perfume tahan 72 jam tu kan? 72 jam. Lama. Famous juga kat TikTok lah. And there's a lot of my friend jugalah yang jual benda tu. As student UiTM. So tu antara contoh Ardais tu sendiri. Tapi bertanggungjawab tu pula, apa maksud bertanggungjawab tu? Okey, jadi dekat Ardais kita punya lonjakan 6 ni, nama dia Ardais Bertanggungjawab. Situ dia menekankan perkataan tanggungjawab. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita akan bertanggungjawab untuk melakukan segala-galanya. Untuk Ardais Bertanggungjawab ni, dia menekankan tanggungjawab disebabkan Ardais ni bukan sekadar hanya untuk inovasi. Kita melakukan inovasi kepada produk tu agar ia dapat memberikan manfaat yang sebenarlah kepada masyarakat kita. Jadi tanggungjawab tu bermaksud melakukan sesuatu supaya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang biar saya tambah sikit lah, yang maksudnya tidak memberikan impact negatif lah kepada masyarakat. Betul. While kita buat research tu, mungkin kita buat research untuk menyelesaikan satu masalah untuk certain industry yang dapat mendatangkan keuntungan. Tapi research tu, and kita punya research tu end up ada side effect negatif dekat environment contohnya. Contohnya lah. Itulah contoh Ardais tak bertanggungjawab. Dia datang untung tapi ada efek negatif kat masyarakat. Tak bertanggungjawab lah. Okay. So tapi ada sesuatu pasal Arif. Tahu Arif? Arif ni? Bukan Arif ni. Bukan. Bukan Arif ni. Arif mana? Arif. Oh, Academia Research Funds. Research Funds. Okey. Tahu. So melalui inisiatif seperti Academia Research Funds, iaitu ARF, universiti digalakkan menjalankan penyelidikan berorientasikan misi
iaitu menyelesaikan masalah sebenar masyarakat dan bukannya macam research Hanya for untuk keuntungan profit semata-mata lah. Okay, so cukuplah kita borak berdua. So kita proceed kepada soalan kita untuk panel kita hari ni, panel jemputan kita. So now that kita dah define Ardice tu, nak tanya panel, Cik Iman Nina. Ya, saya. Okay, Nina. kenapa Ardice bertanggungjawab ni sebenarnya penting untuk masyarakat? Kenapa dia penting? Ardice tu kenapa dia penting kepada masyarakat? So So basically kita tahu Ardice ni adalah berkaitan dengan research pasal kita nak commercialize dan sebagainya lah kiranya what is stand for Ardice tu. Jadi kenapa penting kepada masyarakat, sebab kita tahu bila kita bawa something research tu yang boleh kita jual kepada pihak-pihak luar, so dia mendatangkan income kepada contoh student sendiri yang nak jual dia punya research kepada industri luar, so dia mendapat keuntungan kepada student tu sendiri. Macam tu. Jadi kenapa Ardice tu perlu bertanggungjawab? Sebab itu adalah salah satu platform untuk pelajar ataupun mahasiswa sendiri untuk mereka menjual dia punya research kepada industri luar. Macam tu. Kiranya macam Ardice ni perlu bertanggungjawab sebab kira macam nak bantu student lah buat income. Kan kita kan dekat campus sendiri bukan ada job on campus. So salah satu, instead of you guys nak berjual beli, how about kita buat cara lain dengan kita jual kita punya research. So kita tahu mahasiswa-mahasiswa di universiti awam terutamanya ataupun IPTA, IPTS di seluruh Malaysia, kita tahu pelajar-pelajarnya semua hebat-hebat. Betul? Betul. Macam itulah dia. Banyak idea mahasiswa kita sebenarnya. Betul. Dan juga Ardice jugalah yang melahirkan company-company daripada student sendiri, and startup-startup dari student, semua daripada Ardice. Ya, betul. Okay, soalan seterusnya. Okey, jadi soalan seterusnya daripada saya lah. Soalan dia begini. Macam mana Ardice boleh bergerak seiring dengan inovasi, etika dan juga kelestarian alam? Inovasi, etika dan kelestarian alam. Betul. Jadi kita tahu macam Ardice ni sendiri dia adalah kira macam satu organisasi kan yang kita nak bentukkan research ataupun bantu student untuk naikkan nama-nama research diorang. So berkaitan dengan etika apa semua, kita tahu bila kita menghasilkan satu research tu, before kita nak produce, kita kan ada kita punya penasihat ataupun penyelia sendiri. Betul. So kita boleh gunakan ataupun kita boleh gunakan kira macam undang-undang lah untuk before kita present the research tu. Maksudnya kira ada macam tapisan tu lah semua tu. Tapisan tu, itu maksud saya. Faham. Berkaitan dengan So, tapisan berkaitan tu dengan dia kelestarian, berkaitan dengan kelestarian betul. pula kan. Mungkin boleh fokuskan kepada sekarang ni, even though di Universiti Malaysia Sarawak sendiri, UNIMAS, sebab kita orang memegang kepada UNIMAS Lestari, kampus kepada UNIMAS Lestari. Jadinya apa yang fokuskan kepada UNIMAS Lestari tu adalah contoh kita dapatkan dengan research tadi kan. Instead of kita keluarkan ataupun kita bukukan kita punya research daripada pelajar tu sendiri, how about kita keluarkan through website ataupun mana-mana platform di social media dan sebagainya. Untuk promote lah. Dia kira macam kita tak nak guna kertas lah. Kita sayang bumi kita kan. Betul. Macam tu. Selamatkan pokok. Itu yang mungkin boleh saya kaitkan berkaitan dengan Ardice dan juga etika dan juga komuniti lestari. Betul juga tu kan. Dalam proses tu sendiri kita kena bertanggungjawab lah untuk kurangkan penggunaan kertas. Betul. Plastik apa semua. Even kita sendiri UT People ada juga macam tu kan. Yang kita pergi kafe, kita akan kurangkan penggunaan plastik dengan kita charge lebih untuk bekas tu sendiri lah. Betul tak? Straw plastik tak pakai lah. Straw plastik dia dah hilang lah. Harga air mahal. Okay, so tu soalan kedua. Okay, soalan seterusnya. Okay, now that kita tadi borak pasal ada pasal universiti punya perspektif, macam mana cara kerjasama antara universiti, kerajaan dan juga industri? Macam mana kerjasama antara tiga ni untuk memastikan Ardice dalam kalangan pelajar ni kekal bertanggungjawab? Ardice lah, universiti, kerajaan dan juga industri. 3 poin lah kan kiranya. Mungkin saya boleh start dengan universiti tadilah. Bagaimana Ardice tu kiranya mereka boleh bantu, macam saya cakap tadilah, boleh bantu pelajar untuk menjual mereka punya FYP sendiri. Dan ini adalah
apa yang saya cakapkan ni adalah salah satu kiranya inisiatif yang mungkin kita boleh bawakan kepada yang berhormat KPT sendiri, Dr. Zamri, berkaitan dengan research pelajar dan commercialize dan sebagainya. Begitu. Berkaitan dengan itu melibatkan universiti. And then kepada yang kedua adalah komuniti luar, betul? Boleh research kerjasama universiti, industri, kerajaan. Universiti, industri dengan kerajaan. Universiti, industri dan kerajaan. Okey, industri pula, mungkin kita tahu pelajar ni dia ada idea yang banyak. Dia boleh buat FYP, dia boleh menghasilkan FYP yang bagus. Jadi di mana Ardas ni boleh bantu dengan kita minta dana daripada kerajaan. So kerajaan boleh menyalurkan dana kepada pelajar untuk mereka jual mereka punya FYP kepada industri-industri luar ataupun komuniti luar. Contoh macam kita mention Arif just now lah. Arif. Arif AREF. Bukan Arif ni Bukan tu. Yang nama panjang ni saya tak ingat tapi Academic AREF. Research Fund. Academic Research Fund daripada kerajaan. How about industry? How about industry? Okay, industri kita tahu di Malaysia sendiri banyak industri. Even though kita di pelajar-pelajar sendiri pun ada skop-skop belajar dalam bidang yang berbeza. So if you guys focus on satu industri, maybe kita boleh bawa dia punya idea-idea tu jual kepada industri tu sendiri. Macam tu. Yalah sebab kita tahu kan industri pun dia naklah idea-idea baru daripada pelajar. Betul. Kita tahu pelajar ni hebat-hebat semua. Ya, sebab biasanya inovasi kan bermula daripada student lah. Macam tadi Cik cakap lah, dia mula dengan student which is daripada university, and then bila kita nak keluarkan tu, kita kena ada satu medium lah. Basically itu medium tu daripada kerajaan. Dan macam mana kita nak jual kita punya research tu is through industri lah. Tapi industri kena tahu apa yang student kena buat. So kerajaan yang akan bagi benda tu lah dekat ni. Kiranya kerajaan menyediakan dana untuk bantu juga universiti dan juga industri luar macam tu. Bergerak sama dalam satu jalan. Maybe something yang saya boleh tambah jugalah. Kerjasama antara industri dengan universiti ni, kadang tu orang buat Ardas yang tidak bertanggungjawab adalah disebabkan demand dari industri sendiri. Industri memerlukan quick solution. Quick solution yang ada profitable kan. Tapi maybe that has some side effect to the environment, to the people. So tu adalah contoh Ardas tak bertanggungjawab. So that's why industri dan kerajaan ni play important role lah. They kena work together untuk bertanggungjawab dalam Ardas ni sendiri. Okay. Nak tambah satu soalan boleh? Boleh. Okay. Macam mana kita nak memastikan supaya Ardas ni sentiasa kekal bertanggungjawab? Maksudnya supaya student ni dia tak pergi ke macam Arif cakap tadi lah, ada setengah industri tu dia perlukan quick solution which is sometimes akan ada masalah. Dia punya solution tu bagi quick solution, tapi dia punya side effect banyak yang akan merosakkan lestari alam. So soalan dia macam mana kita nak kekalkan Ardas ni supaya jadi bertanggungjawab, and supaya student tu sendiri tak buatkan solution yang orang kata macam tu, solution yang berbahaya kepada masyarakat. Maybe saya boleh refine sikit soalan tu. Macam mana in the point of view as Imanina as MPP. MPP. Nak enforce benda tu. As MPP. Okay. Mungkin bagi saya rasa macam mana susah sikit soalan. Macam susah sikit. Mungkin boleh cuba ulang lagi sekali boleh. Macam mana kita nak kekalkan Ardas tu supaya kekal bertanggungjawab daripada segi student. Sebab biasanya research ni semua daripada student master, PhD, betul tak? Betul. Macam mana kita nak kekalkan Ardas tu supaya dia jadi bertanggungjawab? Saya ini my point of view lah. My point of view lah. Open discussion. Okay. So saya rasa lah, since Ardas ni adalah satu macam kira mana satu pertubuhan. So untuk kita pastikan dia bertanggungjawab, whenever student nak publish anything ke apa ke kan, saya rasa kena melalui Ardas. Contoh bila dah lepas di sesi universiti kan, kita kan ada penyelia dan sebagainya. Bila lepas di sesi di universiti, kita bawa benda tu, kita bawa ke Ardas. So kiranya Ardas lah yang macam kira jadi tempat yang tapis lah, which one yang benda yang boleh dihebahkan kepada dan sebagainya. Okay, faham. Nampak je masa telah mencemburui kita. So apa kata kita wrap up lah kita punya podcast hari ni lah. Chief. Jadi kat sini kita boleh nampak sebenarnya Ardas ni kita macam tadi lah Cik cakap tadi,
kita tak boleh just mengeluarkanlah research kita sesuka hati. Dia mestilah melepasi satu ardas yang bertanggungjawab supaya dia dapatkan memberi satu manfaat yang sebenar kepada masyarakat kita. Dia akan memberikan manfaat yang baik dan tiada side effect yang akan merosakkan kita punya alam sekitar. So apa yang saya boleh katalah kan, tentang Ardas ni, tentang lonjakan 6 dalam RPTM ni, dia macam mengubah cara kita melihat penyelidikan sendiri. Untuk kita buat satu research tu fokus on impact kepada masyarakat. Impact yang positif Impact yang positif kepada masyarakat. Dan tak ada, make sure benda tu responsible dan tak memberi impak negatif. Dan itu sajalah untuk kita punya kesimpulan podcast pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang melihat podcast Jiwa Siswa pada malam ini. Nantikan episod yang seterusnya. Bye. Bye. Terima kasih. Rancangan kita ini berteras kepada 2 prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik. Dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.